Sekarang guys, saya beritahu guys, Malaysia kena cari trio mid strong dok, local. Yang contoh kalau trio mid SRG tak ada, kita ada trio mid local ni yang untuk wakilkan. Sebab kau faham tak guys? Guys, sekarang kita kat Malaysia kita tak ada trio mid yang local strong dok. Maksudnya ada satu team. Kita ada SRG trio mid. Kita tak ada trio mid local yang satu team. Kau faham tak guys? Satu team. So macam kalau contoh BTR trio mid dia local serentak kan sekalian. So kalau dia masuk tournament ni, dia bertiga main sekali. Kan ada chemistry tu guys. Faham tak? Di Malaysia tak ada trio mid yang semua local tu. Last pun dia ada trio mid local CJ je guys. CJ je yang trio mid local selain Seraji guys. Selain tu mana ada dah orang nak main trio mid local guys. Semua orang import tu sekarang trio mid. Bagi saya trio mid yang kena local tu, import side lane macam SRG buat. Kalau trio mid local senang kan nak masuk tournament mana-mana guys. Contoh saya bagi contoh guys. Okay. Ni pendapat saya guys Contoh you main kan, you masuk, Skies masuk. Letaklah mid siapa-siapa pun guys. Kalah tu trio mid tu. Takkan jadi macam diorang main dengan Stormy tu guys. Kau faham tak? Trio mid ni melengkapi satu sama lain. So SRG wajib gerak sekali bertiga. You, Skies, Stormy wajib sekali. Sekarang ni Malaysia kekurangan roamer duk. Sebab tu susah nak buat trio mid guys. Sekarang Malaysia kekurangan roamer guys. Sebab tu susah nak buat trio mid local guys. Maksudnya trio mid yang tiga-tiga orang local susah nak buat. Sebab tak ada orang roamer. Kau faham tak? Tak ada local roamer guys.